Assalamualaikum dan hai semua. Hari Salam. ni dah jawab dah salam. Belum Waalaikumsalam. tegur lagi dia dah jawab salam. Okey. So, hari ni kita jumpa lagi untuk episod seterusnya dalam podcast She. Nak ulang lagi sekali, She ni adalah podcast untuk wanita. Ya, dari Ruang wanita untuk wanita. dari wanita untuk wanita. wanita. Betul. Ya. So, kalau kita punya viewer tanya apa benda She tu kan. Again, She is speak, heal dan empower. Ya. So, Arda, Ya. hari ni topik kita sekali lagi sentuh pasal wanita. Wanita, of course. So, apa yang kita nak cakap, yang kita nak sembang, yang kita nak kupas, yang kita nak selami hari ni, isu ataupun topik yang sangat dekat dengan wanita. Okay, kita bagi tajuk dulu lah. Okey, boleh? Wanita ideal. Wanita ideal? Mitos atau reality? Okey, menarik. Wanita ideal, mitos atau reality? Mitos atau reality. Okay, so talking about this topic lah kan. Macam pertamanya kita kena tahulah wanita ideal Apa ni definisi macam mana. Bagi you macam mana? Mesti you ada perspektif sendiri ataupun you punya definisi sendiri. You pandang wanita ideal ni macam mana? Okay, so kalau tanya Wanzu POV lah kan, wanita ideal ni kita nampak semua dia perfect. Perfect in that sense dari life dia, dari segi career dia, dari segi lah kalau dia dah kahwin, dia dah anak kan. Orang akan nampak my POV lah, I nampak wanita ideal ni everything is perfect, success and perfect. Maksudnya kalau dia berkerjaya, dia mesti berjaya dalam kerjaya dia. Yes. Somebody lah macam tu kan. At least Kalau dia bukan someone yang kena cold storage macam kita lah. Okay, itu tak apa. Okay, maksudnya kita melihat wanita ideal ni sebagai seorang wanita yang sempurna. Betul, dalam apa yang dia buat tu berjaya. Betul. Itu yang kita nampak. Dan sometimes macam kita sendiri pun, kita sebagai seorang wanita pun, kita mesti ada satu bayangan wanita ideal ni macam mana dalam apa-apa yang kita buat lah. Contohnya sebagai kita sebagai seorang ibu, kita mesti membayangkan ibu yang ideal ni macam mana kan. Jaga anak tak marah, tenang emosi gentle dia. Parenting kan. Bukan Asian style lah. Okay. Itu antara konteks-konteks yang kita akan bincang lah. Betul. Wanita berkerjaya pula, ideal dia mungkin berbeza sedikit kan, definisi dia. So itu adalah pandangan ataupun mungkin apa yang wanita sendiri lihat. Tapi persoalan dia, itu mitos ke reality? Sebab bila bercakap soal ideal, sempurna, ada ke manusia yang sempurna kan? Tapi sebenarnya ketidaksempurnaan tu pun adalah satu value sebenarnya. Satu value, betul. Satu kesempurnaan juga sebenarnya kan. So itulah kita nak sembang berkenaan. Yang mana I think benda ni sangat-sangat bagus untuk kita bagi viewer kita kat luar tu faham. Betul. Sebenarnya yelah, kalau macam ada sebut tadi, kita sentuh pasal wanita yang dia ni everything is perfect kan. Tapi akan ada turning point ataupun masa wanita tu akan macam ada second thoughts. Okay. Macam penat lah buat benda ni. Dia meragui diri dia, dia rasa penat. Betul. Padahal orang luar nampak dia perfect. Betul. Tapi Betul. jadi persoalan tu kembali balik dekat dia. Aku penat sebenarnya buat benda. Okay, so I think inilah topik yang kita bincang. Dan macam mana I mean after kita faham situasi ni dan macam mana kita nak memperbaiki ataupun membantulah wanita-wanita di luar sana, termasuk diri kita sendiri, dalam menghadapi cabaran, dalam memahami diri sendirilah orang kata kan. Okay, so hari ni Wanzu, kita seperti biasa kita nak perkenalkan kita punya tetamu lah. Tetamu tetap kita. Tetamu tetap kita masih lagi bersama kita. Alhamdulillah. Masih sudi bersama dia. Kami berdua ni walaupun yelah mungkin dengan busy dengan jadual beliau kan. Tapi alhamdulillah kita dapat juga alhamdulillah lock untuk satu slot waktu beliau tetamu kita ni untuk bincangkan isu-isu yang berkaitan dengan wanita. Sebab yang paling memahami wanita ni wanita lah. Jadi kita nak jemput wanita juga untuk berkongsi dan selami isu ni bersama-sama. Kita persilakan Wanzu. YB tak lain tak bukan lah. YB Hajah Rozah Ismail, ahli Parlimen Ampang. Assalamualaikum YB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke YB? Sihat. Tetamu lagi ke? Itulah. Dia dah macam YB, kita orang minta YB sign kontrak dengan kita orang lah YB. Kan? Okay, sign kontrak yang tak berbayar lah.
Sudah Boleh kan? co-host jugalah sebenarnya YB Ah. dengan kita kan. Okey. So hari ni YB kita nak bincang lagi isu-isu wanita. Kita dah bincang beberapa isu pun sebelum ni. Dan hari ni seperti yang Wan Zul sebut tadi, kita punya topik berkenaan dengan wanita ideal, mitos atau realiti. So Yes. kita nak bincang perkara tu lah. So kalau YB sendiri sebagai seorang YB, seorang yang berkerjaya, yang ada anak-anak juga, dalam mengimbangi kehidupan YB melihat wanita ideal ni macam mana? Apa definisi YB? Your own POV lah, baby. Jangan ikut buku, baby. Buku kan. Your own POV. Sebenarnya wanita ideal ni satu benda yang mungkin wanita selalu mungkin nak jadikan rujukan lah kan. Okey. Kan? Ataupun sentiasa diminta menjadi begitu. Okey. Adanya jadi definisi tu kalau ikut saya, dia tengok kepada konteks apa yang kita nak refer lah. Contohnya, oh dia ni baguslah sebabnya komunikasi dia lembut. Okey. Lembut tu macam nampak ideal je. Tapi kalau wanita garang, Tak Wan ideal. Zul tak Kan? boleh lembut-lembut. Kan? Cakap pun dah kasar. jadi kalau dalam konteks pula hubungan emosi, kan? Kalau dia tidak menyakiti orang, maknanya dia tu bagus. Tapi kalau dia tu menyakiti, bukanlah menyakiti, maknanya sama ada percakapan, perbuatan dan sebagainya sentiasa tak kena lah dengan kita. Dia ni bukan wanita rujukan kita lah. Faham? Tak ideal lah. So dia ada banyak, kalau ikut definisi tu dia banyak perkara lah yang sebenarnya perlu kita lihat sama ada dalam konteks mana kan. Kalau dalam konteks kekeluargaan pun lain, masyarakat lain. Betul. Kan. Jadi kita nak definisikan yang paling mudah adalah kita nak yang mana sistem kita boleh menerima wanita itu dalam konteks yang sebenarnya. Kan? Jadi saya nak cakap apa bahasa mudahnya, Pak Wazu dia tak bagi saya cakap bahasa-bahasa yang Buku tak boleh buku bagi. sangat kan. Jadi dia kata ideal tu maknanya majority can accept. Kan? Majority Maksudnya can- bila when YB mention majority can accept tu, maksudnya dia kita bercakap soal expectation ke? Ya. Maksudnya wanita ideal ni Sebab adalah itu- bergantung itu kepada yang- expectation. Itu yang selalu manusia rujuk. Dia rasa ideal tu begitu. Tetapi nanti kita bincang lagi. Ya betul. Saya nak cakap lah saya bukan pandai semua benda lah. Tetapi ini kadang-kadang cabaran-cabaran yang saya kutip, saya tengok kenapalah wanita ni jadi macam ni, kenapalah aku jadi macam tu kan. Jadi saya nampak, akhirnya kita nampak sebab pemahaman dia. Kan saya selalu sebut, kalau kita apa-apa pun kita kena dekat kayu ukur kan. Betul. Jadi bila pemahaman kita salah kan, kita kata ideal tu maknanya majority accept, menerima apa pandangan kita, sedangkan itu tidak. Tak semestinya. Tidak semestinya. Tidak Kan? semestinya. Jadi sepatutnya sistem itu perlu menjaga beberapa aspek di dalam keperluan wanita itu ataupun dalam hidup wanita itu yang mesti ada elemen-elemen tertentu yang perlu kita pandang. Contohnya, Arda cakap, ada punya opinion mungkin tak sama dengan Azul. Tetapi aspek kebebasan bersuara itu kan perlu diberi. Kan? Jadi dalam macam mana kita nak imbang? Kita nak bagi korang bercakap, nak suruh korang bagi pandangan, dan kita nak kata pandangan itu yang ideal, yang terbaik. We need to communicate. Bila kita communicate each other, kita berbincang satu sama lain, maka akhirnya kita boleh accept, kalau itu Wan Zul punya pandangan, we respect. Kan? Kalau itu pandangan Arda ataupun wanita-wanita kat luar yang dengar hari ni kan, kita respect. Tapi problem wanita kita ni, dia tak berani bercakap. Sebab dia dah ada rujukan yang pada kepala dia, ideal tu kena macam ni. Kan? Itu mitos tu. Sebab wanita ni dia banyak label yang diberikan kepada wanita. So sometimes kita terlalu memikirkan apa yang orang fikir pasal kita, sehingga kan macam contohlah bila YB kata wanita tak berani bercakap kan. Sometimes kita fikir bila kita banyak sangat cakap pun orang tak suka. Orang akan label kita ni macam kuat melawan, benda-benda macam tu lah. Jadi ada perkara-perkara di luar kawalan tu menyekat wanita pula. Itu maksud YB macam external factors lah. Tapi saya tidaklah cakap, saya tidaklah nak mengajak semua wanita cakaplah apa kau nak cakap. Macam tu tidaklah. Maknanya kita kan saya selalu cakap kita ada kayu ukur semua tu. Idealnya kalau kita berkomunikasi, kita katalah contoh,
komunikasi ni kita ada yang mendengar dan yang menerima, kan? Idealnya komunikasi tu macam mana? It's a two-way communication lah. Two-way communication yang bercerita, yang nak menyampaikan message sampai yang mendengar pun faham. Itu ideal. Jadi kau nak cakap kuat ke, kau nak cakap slow ke? Kan, contoh kalau kita marah anak ni, susu rumah kat rumah banyak ibu-ibu yang dah stres, kan? Kan? Kita kata anak kita judge kita, dan bila dia kata mak kita ni kalau nak cakap kita mesti kuat. Contohnya, kan? Tapi dia tengok anak ibu lain cakap lembut je. So itu satu benda yang susah kita lah, sebab kenapa kita jadi kena cakap kuat dengan anak kita? Sebenarnya kita kena perbetulkan cara komunikasi. Kan? Cara komunikasi. Jadi ideal itu datang daripada kalau kita berkomunikasi, apa cara komunikasi terbaik. Yang penting sampai dan orang yang mendengar boleh menerima dengan baik. Saya suka. Dia tak rasa tercabar. Macam tu. Saya suka bila YB soalan pertama kita pada YB tadi definisi, tapi saya suka bila YB menekankan soal komunikasi sebab ia menunjukkan bahawa ideal tu sendiri sebenarnya tak ada definisi yang tetap. Yang subjektif. Dia tidak ada satu line lah. Dia tak ada satu line, tapi dalam konteks-konteks tertentu, contohnya komunikasi, kita mesti faham kehendak ataupun keperluan aspek tersebut untuk kita menjadi yang terbaik lah dalam aspek tersebut. So dia tak semestinya macam kau cakap lembut kau bagus, kau cakap kuat kau bagus. Dia tak ada satu definisi yang tetap lah sebenarnya YB, betul? Begitu juga kalau kita kata ideal wanita ni, dia personality dia kena macam mana, kan? Ataupun outlook dia kena macam mana, kan? Jadi ada orang cakap dia kena cantik, dia kena kurus, kan? Itu ideal dari pandangan siapa, kan? Itu sebenarnya ideal wanita itu. Ini dalam konteks yang saya nak buat yang kedua je adalah ideal dalam konteks bagi kedaulatan tu pada wanita tu mesti ada maruah dia. Sebab kita ada body shaming tak boleh, semua tak boleh sebab wanita ni dia hakikatnya kita tak boleh kata kalau dia dah begitu buat masa itu, kita boleh kata dia tidak sampai ke ideal tu. Sebab tu dalam ideal weight lah kena macam ni, macam tu. Itu rujukan sahaja, tapi dia tak semestinya mesti. Kan? Tapi apa pun bila kita bincang dalam konteks wanita tu, kalau dalam konteks maruah, kan? Kita kena protect maruah tu. Maksudnya bercakap YB tentang explain sikit pasal maruah ni. Macam maksudnya macam ada ideal dan maruah ni, apa dia punya correlation tu? dia macam ni tau. Wanita dia bila jarang dia nak jaga maruah dia dengan dalam konteks orang mencabar dia. Contoh macam saya cakap tadi lah, kalau orang kata kau ni tak pandai, kau ni tak cantik dan semua ni, kan. Sebenarnya itu efek maruah seorang wanita. Jadi kalau kita kata apa ideal sebenarnya seorang wanita dalam konteks menjaga maruah. Tadi saya cerita menjaga dalam konteks komunikasi, tapi dalam menjaga maruah. Apa ideal dia? Kita pandai jaga diri lagi, dan kita maksudnya setiap kritikan yang diberi tu kita take it as something untuk improve diri kita ke macam mana? Maruah ini kebebasan bersuara. Dia boleh menyuarakan, kan? Kita ada maruah sebab kita bila orang bercakap tentang kita, kita boleh explain. Boleh defend diri boleh kita. Defend. Masuk YB, okay. Boleh pertahankan. Mesti ada sebab kita buat sesuatu tu. Kan? Sebab tu kadang-kadang kita tengok banyak karakter-karakter wanita dia lebih suka diam. Sebab Dia salah pilih, tu. Dia pilih untuk diam. Dia pilih untuk diam sebab dia rasa macam tak apa, dia accept benda tu. Jadi dia pilih untuk diam sebab sebenarnya dia itu juga je. Ya, itu sebenarnya merosakkan idealnya wanita itu. Kalau saya seorang wanita, saya kata saya idealnya dari sudut maruahnya, saya kena ada orang accept cara saya bersuara, cara saya menceritakan pandangan dan sebagainya, kan. Jadi mungkin saya salah, mungkin saya betul, tak semesti bila saya cakap mesti betul semua, kan. Betul. Tetapi idealnya bila dia bersuara, kedaulatan dia, maruah dia adalah diberi ruang. Macam tu, kan. Jadi barulah kita saling menghormati. Tak adalah kita judge orang tu
cakap pandai kan, tapi kau pun tak buat contohnya kan, itu cerita lain. Tapi Tetapi maruahnya Wadi, bagi dia hak tu. itu yang cabarannya tu. Sebab most of the time memang itu yang wanita rasa kan. Macam kita dah buat macam-macam mengikut apa yang kehendak masyarakat kan, expectation ataupun rujukan-rujukan tertentu, tapi kita rasa tak cukup. Macam aku ni masih belum sempurna. Of course lah tak ada orang sempurna, tapi maksudnya kita rasa kita dah buat yang terbaik. We put the effort kan, tapi kita rasa macam ada benda lagi tak cukup. Yalah, itu isu dia. Orang selalu minta kita jadi sempurna. Tetapi masyarakat ataupun orang di luar situ tidak menyokong tentang apa yang kita buat tu untuk menjadi sempurna. So POV orang lain-lain. Lain-lain. Lepas tu semua orang nak kita mesti mesti perfect. Yes. Idea. Tetapi kita tak sokong orang tu untuk dia ke arah itu. So kita terus judge. Katalah macam kita jenis orang cakap yang keras sikit, kasar sikit kan. Kita bukan dengar, kita judge dari sudut cara dia. Tetapi kita tak judge tentang info dia, konteks dia kan. Tetapi kita kena macam mana kita nak kita kena accept dia dulu untuk menjadi to shift kan, untuk bergerak kepada tempat lebih baik. Bila kita bagi dia sikit sokongan tu, contoh teguran. Ya, contoh teguran. Okeylah, saya faham apa yang you cakap tu, tapi tak perlulah sampaikan dengan nada yang begitu. It's okay sampaikan dalam keadaan yang begini kan. Tetapi akhirnya adjust lama-lama kita kita tahulah yang penting kat sini saya nak cakap bukan suaranya. Yang pentingnya kita respect kedaulatan dia boleh bercakap itu. Maruah dia tu untuk memberi ruang kepada dia. Kita sokong dia boleh menyuarakan. Alright. Macam saya tengok podcast She ni kan. Kenapa kita buat macam ni kan, supaya kita nak bagi ruang supaya wanita selain daripada mendengar, dia nanti kena praktis lah. Yang dia kena menyuarakan. Kena communicate, kena bercakap. Saya rasalah ramai di antara kita yang ada banyak benda yang dia tak berani. Sebab dia judge diri dia, disebabkan orang lain dah judge diri dia. Kan? Ataupun kau makan pandai, kau tak reti dan sebagainya kan. Wabi rasa ada kena-mengena tak macam wanita yang sometimes wanita dia nak bercakap tapi mungkin confidence tu tak ada sebab benda-benda lain. Contohnya dia rasa macam dia tak cantik, ataupun dia rasa macam opinion dia tak boleh diterima. Jadi dia takut nak bersuara. Sebab rujukan dia bagi definisi ideal tu terlalu broad dan sempurna sangat, sampai even ada satu pun kekurangan pada diri dia, terus dia rasa macam nak block, macam dia tak nak bercakap lah. Mungkin itu yang berlaku di kalangan wanita kan. Ya, realitinya itulah. Itu realiti. Realitinya kita cakap tentang ideal dan realiti. Realitinya kenapa dia tak nak cakap, sebab dia kalau dia rasa benda tu dah rujukannya ideal, dia rasa macam kalau aku cakap salah macam mana? Betul saya cakap. Better not to say anything. Dia kata takutan sebab dia takut apa? Maruah dia tercabar. Bila orang kata salah tu kan. Sebab dia rasa mungkin dia nak benda betul, tapi tiba-tiba salah. Tapi I think it's not about only lah, tapi ego jugalah. Sebab kadang-kadang bila orang tegur, dia rasa ego dia terguris lah. Tercala lah kan. Sebab some people dia ada that's ada juga rights dia lah. Setengah ego ni kadang orang dia boleh bercakap, dia rasa dia ada firm pandangan yang begitu tegas tentang sesuatu. Bila orang minta, bila kita berbincang dan sebagainya, itu pandangan dia. That's why pada saya, kalau saya lah duduk dengan wanita ramai, saya selalu meletakkan satu kedudukan, you the one accept it, it's your ego. Tetapi saya tak cabar dia punya maruah tu. Kan? Saya kata okay, that's it. Tetapi kita try to don't judge people lah. Dia ni tak idealistic lah, si egois lah macam ni kan, narcissistic lah semua-semua ni. Itu kalau kita nak kenal di sudut background orang narsistik apa ni ataupun egois ni semua, itu adalah kayu ukur saya nak sebut. Jenis kita memahami orang. Saya faham Wan Zu ni macam ni, Arda macam ni, Wan Zu macam ni. Jadi bila kita berbincang dan sebagainya, satu kita kena sedar yang kita ada elemen tu. Dan kita try to avoid lah. Mana kita nak reach kepada satu tahap yang baik. Tetapi dalam masa yang sama, saya suka sangat bila Arda cakap nak kena faham tentang maruah itu. Kan? Maknanya kita respect itu. Jarang sangatlah kita orang perempuan tak rasa benda tu adalah something yang
yang kalau kita tak menafaatkan mempertahankan maruah kita tu satu benda yang betul. Betul. Okay, jadi so Ha. I think itu kita cakap pasal reality. Betul. Wanita ideal dari segi reality. So now we touch on it. Sebab bila kita cakap pasal mitos wanita ideal ni, so first mitos pasal orang sebut wanita ideal macam tadi lah kita ada sebut wanita kena pandai semua benda. Betul. Topik kita sebelum ni kita pernah kata perempuan kena pandai semua ke? Ya. Kan kita pernah persoalkan perkara tu kan. So the first mitos is pasal wanita kena pandai urus semua perkara tanpa mengeluh, tanpa cakap tanpa merungut lah kan. Mitos kedua orang cakap wanita kuat ni yang bila you dah dikategorikan sebagai wanita kuat, you tak boleh nampak lemah. You don't Tak boleh have- tunjuk. tak boleh Tak boleh tunjuk lah Your kesedihan weakness. ke. Tengok kan? tiba-tiba tengok Abi Rozia menangis. Itu akan terus dianggap lemah. Tengoklah tu macam tu kan. Betul. Tapi itu just dah I nak share lah kan. Tapi kalau macam sebut pasal wanita kuat tak boleh nampak dia punya kelemahan ataupun lemah tu, dia nampak lemah tu. Macam Wanzu punya style ni pula kalau dia bawa karakter dia di tempat lain dengan karakter yang kadang-kadang lain juga tapi bukanlah bertalam-talam. Cuma Wanzu ni dia jenis yang dia tak suka tunjuk dia punya weakness side. For example, I tak suka tunjuk I menangis depan orang. So contohlah bila I dah farewell dengan beberapa tempat kerja ke apa ke kan, kita nak tunjuk yang kita sedih, tak suka tunjuk menangis depan orang. Sebab people nampak my character is dia ni jenis yang firm. Kan? So kalau dia menangis ni macam lemah rupanya. So I have that tendency yang I rasa no, I memang tak suka tunjuk I Maksudnya side tu lah. itulah orang kata itulah judgement you sendiri tapi terhadap that diri is you, my judgement terhadap lah. yourself lah. Maksudnya apa yang kita cakap tu betul lah. Mitosnya adalah bila kita, sebab you mengalaminya sendiri macam Wanzu mengalami sendiri, bila menangis kita dianggap lemah. Itu adalah mitos sebenarnya. Tapi at the end of the day it depends on personal preference lah. Sebab ada orang memang karakter dia jenis yang firm dan dia memang tak nak menangis depan orang. So biarlah dia macam tu kan. Tapi bila someone else yang menangis, kita tak boleh judge dia seorang yang lemah. For me macam tu lah. Kalau kita faham tentang mitos ni dia tak ada fakta. Tapi mitos ni sendiri definisi dia adalah benda yang Karut kan. Tak ada Benda fakta. yang- Yelah. Maknanya kita Dia tak bukan boleh ukur scientific lah. base. Scientific base. Dia Maknanya tak ada. itu menjadi satu mungkin kebiasaan Kebiasaan lah. kan. Amalan Amalan dan legacy sebagainya. punya ni lah. Ya, benda-benda jadi- yang lama. Jadi budaya. itu saya suka bawa balik kita supaya kita kena faham yang wanita ni mesti ada kedaulatan dan maruah dia. Kan? Tak apalah nak nangis-nangis lah. Kan? Contoh kan. Tapi bila kita buat keputusan terhadap tubuh, tentang otak kita dan masa depan kita dan sebagainya, tak ada orang boleh kata benda tu salah Betul. atau betul. Sebab you judge yourself tak sama dengan orang lain judge you. Kan? Tapi berbalik kepada cerita Wanzu tadi tu, yang yang saya rasa menarik adalah sebab tadi kita dah setuju ideal ni tak ada definisi. So maksudnya untuk Wanzu lain, untuk Arda lain, untuk YB lain. So bila Wanzu cerita side dia tak suka menangis depan orang, saya rasa itu satu apa orang kata satu bukti yang dia tahu di mana diri dia, maruah dia tu di mana. Maksudnya itu adalah definisi ideal dia. okay. Which we have to respect lah. So jangan jadikan mitos tu jangan satu jangan jadi Allah. Apa? Okey, ada sesuatu berlaku tapi mungkin penonton tak tahu. Tapi tak apa. Dia tak nak setuju kot dengan statement itu beberapa mitos lah tadi. itu mitos. Okay. So apa yang berlaku maksudnya point saya adalah isu ideal ni sangatlah subjektif dan tetapi dia ada rujukan-rujukan tertentu. Mesti ada. Mesti ada. Mesti ada. Cuma Tetapi yang silapnya adalah orang yang menerima tu, orang yang mendefinasikan sendiri. Itu mungkin dia salah tafsir lah. Dia rasa ideal ni begini-gini. Sebab tu saya harap sangat kita wanita, kita kena, sorry lah saya cut pula kecakap anda kan. Tapi maknanya kita kena belajar tentang ada rujukan aja. Saya tak kata bila ada rujukan tu semua orang mesti kepada rujukan yang sama. Jadi
respect, lepas tu kita jangan dipaksa buat benda yang Kita orang tak lain nak. buat. Wan Zu buat tak sama, Anda buat tak sama dengan saya buat. Betul. Tetapi matlamat itu capai, sudah memadai sebenarnya kan. Sudah memadai kan. Jadi mitos-mitos ni banyak sangat kan untuk Betul, wanita kan. betul. Terlalu banyak Dia yang sebab diletakkan. bermula dengan expectation tadi itulah, expectation masyarakat kan. Macam contohnya expectation untuk suri rumah ni, kalau suri rumah kena buat kerja rumah secara sempurna lah maksudnya kan. Sedangkan suri rumah ni ada cabaran dia sendiri kan, yang kita perlu faham dan kita perlu acknowledge lah. Suri rumah ni basically kerja yang tak berhenti. Domestic work ni tak ada full stop. So sentiasa ada benda yang nak kena buat. Jadi kadang-kadang mungkin ada benda yang tak perfect. So itu adalah sesuatu yang kita sebagai Kenapa manusia jadi kena macam terima. tu? Kalau kita tengok maybe? kan. Lontarkan balik dekat Wani soalan tu. Saya suka bila korang bercakap tu, saya suka nak bawa apa yang saya rasa kita boleh perbetulkan kan. Okay. Sebab kita semua berlainan. Kita tak sama kan. Kalau saya kata kita kan bukan perempuan kan. Kita hati kita lain, cara besar kita lain, environment kita lain, pasangan kita lain, semua lain. Betul. Kan, kalau tidak kita ni dah jadi robot lah, sama aja dia punya mold dia tu kan. Dia dah set program buat ni, jadi ni buat ni. Jadi sebenarnya kita tak perlu sesiapa mengesahkan. Itu saya nak bawa ni. Maknanya tak perlu sesiapa mengesahkan yang kau patut buat macam ni, kau patut buat macam tu, buat macam tu. Ini saya cakap dalam konteks rumah tangga lah. Kalau kerja tu lain, dia mesti ada SOP dia tu cerita lain. Betul. Saya tak ada kaitan dengan kehidupan lah. Kehidupan. Tentang wanita ni selalu dia bila dia macam kita ni lah tengah sembang-sembang dan cakap-cakap tentang isu wanita, tiba-tiba kita rasa macam nakkan verifikasi tu daripada somebody. Aku buat ni mesti kau kena ikut tau. Aku buat ni betul tau. Kan? Jadi tak perlu orang lain sahkan. Yang penting yang anda buat ni idealnya untuk diri kita. Bukan saja diri kita. Boleh diterima. Boleh diterima maknanya orang respect. That is your choice. That is your cara you menyelesaikan masalah. Contohnya masalah rumah tangga. Contohnya kan. Kita ada bebanan tanggungjawab yang banyak. Kan? Tetapi kita ada banyak. Cara saya kemas rumah lain dengan Ada. Jangan dengan Wan Zu lain kan. Saya tak suka benda-benda. Jangan ikut cara saya. Sebab tu saya pergi shopping ataupun pergi luar negara semua, saya tak bawa balik benda-benda yang mengumpul labuk. Because saya nak pemikiran saya nak buat kerja rumah cepat. 1 jam saya boleh selesai semua. Sebab saya punya reference saya, kerja saya banyak. Kan? Kerja saya banyak. Tapi ada orang dia minat. Dia collect barang. So jangan kata, kau beli benda ni nanti membazir. Jangan. Dia minat, biar dia. Betul. Macam tu. Biar dia. Dia dah minat, biar dia. Tetapi jangan jadi bebanan kepada kita bila kita dah buat pilihan itu. Itu penting. Kan? Kalau kau nak menangis, nangislah. Kan? Okay, kita stop cerita pasal menangis. Kita empathy lah. Okay, now kita, sebab bila kita dah start sebut pasal mitos yang pertama, yang kedua kan. So, the third one lah, mitos ni. Which I think pun berlaku dalam kita punya society. Kan? Yang mana kalau wanita ni dilihat berjaya dalam satu peranan, orang akan kata, kalau you berjaya dalam your career, mesti rumah tangga dia contohlah kan. Dia macam wanita ni kena pilih pula. Kalau you nak berkerjaya, mesti rumah you ni tak by okey. default you akan you macam kena give up lah lagi satu peranan. Ataupun kalau nak jadi suri rumah, mesti orang akan cakap kau ni tak kerti cek duit. Kan maksudnya dia tak boleh dia pandang wanita tu tak ada capability ke apa ke, macam tu lah. But that is the mitos lah yang berlaku dalam kita punya. So kita nak buang semua mitos ni. Tapi itulah contoh macam YB sendiri kan. So sebenarnya mitos yang macam ni yang bagi tekanan dekat wanita ni, YB rasa yalah, bila kita nak ada jalan keluar dia macam mana kan. Contoh kalau mitos, kalau kita tak cakap pasal mitos wanita ideal ni, I sendiri ada satu mitos yang I selalu bagi bila contoh wanita yang baru lepas bersalin, pantang kan. Kalau ikut mak-mak dulu, you kena pantang macam ni. Tapi pula Wan Zu ni pula dia jenis yang moden sikit. So dia kata ini mitos ni semua mah. Orang dulu kata kalau pantang tak boleh duduk bawah kipas angin, tak boleh minum air banyak sangat kan. Wan Zu dia tend cakap ini semua mitos.
Contoh kalau dari konteks wanita yang berpantang kan. So now kita back balik pasal Wanita ideal ni, especially bila dia nampak dia dah berjaya dalam satu peranan, orang akan kata confirm lagi satu. Kalau dia dah bekerja, kalau dia kahwin, maksudnya rumah tangga dia tak terurus sebab dia dah tinggi Sebab mencanak apa? naik Sebab career dia. ya itu saya cakap tadi. Sebab depa judge kita ataupun ideal yang diberi definisi itu ada dalam konteks sistem. Ya, sistem maknanya kalau kita dah masuk dalam sistem kekeluargaan, kita kena buat gini. Kalau kita dah kahwin, ini kerja kita. Jadi sistem itu sebenarnya yang sistem yang kononnya ideal itu yang diwujudkan tanpa mengira siapa yang duduk dalam sistem tu. Kan? Kalau saya bercakap benda yang sama tapi dia kepada wanita, kepada lelaki, pada anak, pada ibu dia lain-lain. Tetapi itu yang saya kata itu definisi lama yang perlu kita ubah. Yang kita ubah sebab kita tengok kalau dan kenapa saya kata very systemic. Kalau orang tu berjaya lepas tu tiba dia bercerai. Kan? Inilah sebab tak tengok. Itu mitosnya sebab dia terlalu berjaya, dia tak boleh mengimbangi, lama-lama dia memilih untuk bercerai. Divorce. Sedangkan banyak agaknya isu-isu lain kan. Jadi sebab tu mitosnya bila wanita nak berjaya ni semua letak dalam keadaan yang teratur dulu baru berjaya. Tidak juga. Ramai juga orang berjaya yang memilih lepas tu dia terpaksa memilih untuk bersendirian dan sebagainya kan. Jadi saya suka kita faham tentang mitos ni adalah benda yang kebiasaan yang kita nampak. Bila kebiasaan yang kita nampak dia dah dalam sistem kita. Bila kita dalam sistem kita begitu, macam mana kita nak ubah? Sekarang bukan cerita tentang pantang ke tak pantang. Gen Z dengan kita pun dah jauh. Gen Z dia tak nak terima semua benda-benda ni. Daripada dia benda ni dia rasa macam meremehkan. Sebab maybe Gen Z sekarang nak mengubah sistem yang ada tu. Dari segi pemikiran lah maksudnya. Dari pemikiran, dari sudut cara berkomunikasi dan sebagainya, kita pun tak faham bahasa-bahasa dia. Kan? Tetapi itu cara hidup, sistem dia sekarang. Betul. Jadi sistem ni sebenarnya yang mengubah cara kita berfikir. Contohlah zaman dulu wanita tak kerja langsung. Kan? Lepas tu sebahagian daripada kita ada yang bekerja. Bila bekerja, sistem kata okey boleh bekerja tapi jangan tinggalkan rumah tangga. Kan? Sistem tu tak detach kan? Kan? Dia tidak memberikan sudut pandang tu kepada okey kita nak bagi wanita kita ke tahap gini tetapi kerana kita nak ubah ataupun sediakan sistem tu supaya okey kita menyesuaikan dengan peranan zaman itu. Lepas tu bila wanita dah bekerja pula wanita pula dulu tak ada ramai wanita jadi ketua, sekarang nak tiba-tiba wanita nak ditonjolkan sebagai pemimpin dan sebagainya. So sistem tu yang perlu disediakan. Jadi bila sistem tu dah wujud, mitos tu akan hilang, terhakis lah. Contoh macam dulu kita orang zaman dulu they have ample time. Kau nak pantang 100 hari, 2 tahun, 3 tahun. Sebab dia tak perlu sekarang tak balik. boleh. Orang sekarang dah kerja. Cuti bersalin 3 bulan je. 3 bulan je. So dia kena adapt, uruskan cepat supaya akhirnya dia boleh selesaikan masalah dia kan. So idealnya di situ sistem tu kena menyediakan supaya kita boleh melahirkan ramai lagi wanita-wanita yang boleh fit in the system. Supaya akhirnya stigma-stigma ni semua hilang lah. Yang itu kekurangan kita yang perlu kita bincangkan. Dah sentuh pasal sistem. Maksudnya macam apa yang kita boleh simpulkan adalah sistem ataupun rujukan yang ada yang difahami oleh kebanyakan orang sekarang ni adalah satu rujukan yang tidak updated lah. Tidak juga. Sebenarnya rujukan kita tu kita beralih di sudut kita nak sesuatu tetapi betul juga lah nak kata updated tapi kita tak bersekali kan. Dia tak orang kata apa bahasa dia tidak kalau kata sophisticated maknanya tidak zaman itu ataupun dia tidak menyediakan lapuk ke? Boleh cakap lapuk. Boleh lah. Outdated lah. Maknanya dia dah tak sesuai dah. Dah tak sesuai Dia dah kena dengan ada sistem keadaan baru semasa. untuk fit in benda tu kan. Faham. Sebab kita bila kita ada expectation nak wanita ni begini, jadi kita kena sediakan sesuatu ruang, sistem dan sistem sokongan yang baik supaya akhirnya boleh capai. Itulah kalau kita kata this is siapa punya kerja ni nak buat benda tu semua kan? Siapa nak sediakan sistem ni?
So apakah masyarakat, apakah diri kita ataupun kerajaan. The best Hmm. part is siapa yang sediakan? Kerajaan lah. Dia ada Kerajaan. kuasa. So sebab sistem Policy itu maker. Policy maker the lah. policy maker YB yang lah. menyediakan. Lebih kurang macam tu lah. Tapi kalau YB tak faham yang kenapa kita kena menyediakan platform betul. itu supaya kita tidak lapuk dalam menyelesaikan masalah ni, outdated itu. Jadi akhirnya kita kehilangan bakat-bakat yang Betul. banyak dan sebenarnya sebenarnya sebab tu sekarang paling saya risau orang bercakap tentang mental health. betul. Kan? Masalah mental ke sana, mental sana. Kita dengar pun jadi mental. Betul. Sebab kita rasa macam Yelah. banyak benda nak Sebab kena buat bercakap tapi tak soal solve. mental ni YB kan, bila wanita bila dia terlalu menghadapi expectation dan juga verification daripada orang luar, daripada society, benda tu memang in a way consume our energy dan juga Impact lah, our impact mental. kepada diri kita dan juga mental lah. Kita akan jadi penat, kita akan rasa sentiasa rasa kita tidak sempurna, tak cukup baik kan. So memang benda tu akan memberi kesan kepada our mental health dan akhirnya of course kualiti hidup kita akan berkurang. Itu yang jadi wanita tak boleh nak give 100% kepada society semula kan. Saya nak ceritalah satu benda yang spontan lah berlaku di parlimen kan. Kami break, kalau kami break kami akan duduk sembang-sembang sama-sama ahli parlimen lah. Biasalah ahli parlimen wanita ni tak ramai. Jadi saya selalu duduk dengan kawan-kawan lelaki kan. Saya punya ahli parlimen lelaki. Kita sembang-sembang tercetus satu perkara kan. Reasoning lah, dia bagi reasoning kenapa kita kena pilih dia tu kan. Dia cantik tau. Dia cerita kan sebab dia cantik kan. Lepas tu saya macam nak cepat melompat lah tapi I refrain myself kan. Tapi yang paling saya suka tengok bila YB lelaki yang cakap itu adalah sexual harassment ataupun dia panggil apa tu Seksis kan? seksis. Dia panggil seksis. itu seksis tu. You cannot use that word. Sexist I remarks. puji cantik je kot. This YB seorang lagi kata I kata cantik, salah ke? No, even you say cantik pun tak boleh, that is sexist. Apa terasa kalau orang perempuan yang tak cantik ada di situ, dia kata. Lepas tu I cakap, yelah I tak cantik. Tetapi alhamdulillah bila sistem itu telah pun menyediakan sesuatu yang kayu ukurnya bukan pada kita saja yang faham tapi ramai yang dah boleh faham. Maksudnya orang lain akan compliment benda tu. Dah ada improvement lah. Dah ada Dari segi tu lah. improvement. Maksudnya No need us wanita to argue. Orang lain yang argue. Salah tu. Tapi the way yang saya nak share tu, the way dia cakap tu, dia serius. Dia bukan cakap gurau-gurau joke-joke. juga. Lepas tu tarik balik tau. Itu sexist. Something like that. Kalau orang biasa kata, aku puji. I puji. Memang betul pun dia cantik. You know, tapi sesimpel tapi macam tu. konteksnya tu berbeza kan. Bukannya macam tiba-tiba dia jumpa kita, cantik lah. Tapi dalam konteks tadi YB kata contoh nak pilih dia. Kenapa nak pilih dia? Sebab dia cantik. Sebab dia cantik kan. It doesn't make sense lah kan kat situ. Macam ada bias punya preference pula dekat situ. Tapi apa yang saya nak cakap, kalau ahli-ahli parlimen berfikiran yang baik begitu, yang boleh counter back, bring back the thinking, the system untuk membetulkan benda tu dengan baik, walaupun semudah itu. Betul. Waktu kita makan sembang-sembang pun ada usaha ke arah itu. So yang kita tak boleh paksa orang jadi tak cantik kan, ataupun kita tak boleh condemn orang jadi tak cantik sebab tak cantik dia tak dapat tempat tu. Jadi itulah ukuran yang kita nak letak dalam sistem kita, tidak mengukur seseorang wanita itu dia nak berjaya ke tak sebab keadaan kecantikan dia. Lebih kayu ukur yang kita gunakan dalam sistem kita berbeza. Itu yang kita rasa diskusi macam ni perlu kita perbanyakkan. Kalau boleh kita minta yang nak bagi komen dan sebagainya, try to orang kata share apa isu-isu yang mereka hadapi dan mungkin dia mungkin kalau kita kata dia mangsa kepada mitos ni, antara mitos dengan ideal ni kan. Ha. Jadi mungkin kita boleh nanti kita boleh pick up topik-topik atau isu-isu bangkit tu, bagaimana kita nak reframe balik supaya kita bagi kekuatan kepada pendengar kita, wanita khususnya, untuk kita perbetulkan kan. Betul. Sebab yalah macam YB kata, bila sistem itu tidak melihat perubahan kan, perubahan yang sepatutnya dibuat, yang terbebannya adalah wanita lah yang duduk dalam sistem tu. Sebab at the end of the day, macam mana pun kita buat, kita tak boleh nak fit in sebab sistem tu sendiri. So, yang paling mudah kalau kita orang perempuan ni, sebab kita kat rumah, ya,
sistem tu telah mengatakan bahawa kerja rumah kerja orang perempuan. Okey, perempuan pun terima lah. Kan? Actually kerja rumah, kerja orang perempuan apa kat rumah ni? Apa kerja rumah? Tapi YB nak Wan Zu punya POV ke nak seorang influencer ni punya POV? Share je, tak ada masalah. Share, cuba Perempuan ni kita kerja share. dia dua je. You kena mengangkang, you kena apa satu lagi. Astaghfirullahalazim. Itu influencer tu yang cakap MYB bukan Wan Zu cakap. Itu POV dia pasal perempuan. Perempuan ni kerja kena menyapu, lepas tu bukan, tukar pampers anak dengan mengangkang. Tu je. Itu dia letak perempuan kena macam tu. Itu pandangan dia lah. Pandangan dia. Memanglah ramai kecam tu. Oh, ya ke? So, tak naklah sebut influencer mana kan. Okey, tapi kebiasaan pandangan kita, apa dia fungsi wanita? Kalau wanita yang dah berkahwin, obviously macam YB cakap, bila dah berkahwin, by default urusan rumah jatuh kepada isteri ni lah. Urusan tanggungjawab isteri ni kena selesaikan. Menguruskan rumah. Betul. Okey, dia menguruskan rumah tangga. Jadi pengurus rumah tangga lah. Manager tu tak mesti dibuat. Betul. Itu rujukannya kan. Jadi orang dulu kata idealnya kau dah kahwin, kau duduk rumah, kau kena uruskan ni. Tak mesti dia yang kena buat. Kan? Dia kena ada kepakaran lah, bukanlah kepakaran. Dia kena faham. Skill. Dia kena faham dulu sebenarnya menguruskan rumah tangga tu apa. Kan? Contohnya hak dan tanggungjawab. Itu yang paling penting difahami. Jangan ambil POV orang lain. Contohnya, kalau mak kita dulu memanglah setiap kali makan terhidang dengan baik. Kan? Lepas tu kita rasa bersalah pula kita ambil Grab ke apa tu kan, Grab food ke kan. Tetapi persoalannya kita menguruskan rumah tangga kita. Rumah saya tak sama dengan rumah tangga you all. Kan? Jadi yang penting pengurusan itu tidak mengabaikan hak dan tanggungjawab masing-masing. Itu idealnya lah. Itu idealnya kan. Yelah macam to be honest lah, macam sekarang ni bila kita terlalu terdedah dengan media sosial contohnya kan, ramai influencer yang promote dia punya lifestyle contohnya. Buat video masak kan, lepas tu rumah sentiasa teratur, barang mahal, estetik kan, cantik rumah. So kita sebagai wanita ni kadang-kadang kita kat office kan, kita tengok TikTok tu bestnya kenapa rumah aku tak kemas macam ni contohlah kan. Aku tak sempat nak masak hari ni. Itu pun menjadi satu bebanan lah sebab stres. Sebab bila orang tengok apa yang dipamerkan tu sempurna, ramai yang tengok pula tu, so orang anggap itulah kesempurnaan. Itulah idealnya. Itulah yang society inginkan. So we tend to So agree dan accept. dan bila kita tak dapat nak buat macam tu, kita rasa kita tak ideal lah. Sebab rujukan kita tu adalah rujukan yang fizikal, yang kita nampak, yang ramai orang nak. Kalau saya nak kongsi lah, sebenarnya sebab dia priority dia kat situ. Macam saya dulu, I'm a very idealist. Dan saya memang kalau letak barang kat rumah tu teratur kan, semua mesti tak hari-hari mesti kemas kan. Sebab saya tak ada masalah, tak ada kerja banyak maksudnya. Tetapi bila saya jadi aktivis, saya masuk dalam politik, kerja-kerja saya bertambah. Jadi saya tak kata rumah tangga tu saya ketepikan. Sesekali saya accept bahawa saya tak dapat uruskan macam dulu. Saya accept. Dan bukan saya je accept, my family can accept it kan. Kalau saya tak boleh buat, kita uruskan aja. Dia kata tolong buat ni. Tetapi masalah juga kita banyak rujukan-rujukan yang kita jadikan itu sebagai ideal. Macam tadilah yang korang banyak sangat tengok TikTok kan. Lepas tu tengok masak-masak kan. Macam saya pernah lah, suami saya dululah masa saya tak sibuk sangat kan, suka ambil resepi. Kan dulu kita TV je, mana ada TikTok ni, social media kan. Kita ambil resepi simpan dalam laci. Sampai satu hari husband Perli lah, itu cerita pasal lansir kan. Itu cerita pasal resepi dah satu laci dah, masak asam pedas lagi kan. So apa maksud dia kan, maknanya expectation dia macam mana? Suami saya kata maknanya conclusion dia jangan buang masa lah kan. Because itu apa bukan yang you mahir itu you mahir, you buat je lah. Dia tak pernah complain pun you masak, you nak masak spaghetti ke apa kan, okay lah. Macam saya sekarang, saya selalu share resepi yang saya nampak tu, saya share kat husband saya. Macam DM dia lah kan, hantar kat dia. Lepas tu dia kata, ni hantar banyak-banyaknya buat apa, nak abang masak ke?
So, cara kita berfikir dengan lelaki tak sama. Ya. Kan? So dia kata sampai satu laci resepi tapi asam pedas juga yang dihidangkan. Dia can accept kita. Sekarang kita lah orang perempuan semua jangan tambah-tambah kerja dan jangan tambah-tambah beban memikirkan kan. So, Tapi baguslah, maksudnya suami YB memahami kan. Dan Asyik. memberi sokongan tu. Tapi isu kita nak bincang ni ada tentang rumah tangga yang saya tanya tu kan. Apa peranan kita? Kita menguruskan rumah tangga. Don't have overthinking semua kan. Kalau anak kita kecil-kecil, ini kita punya term of Priority. reference, priority kita. Bila dia dah besar sikit, kita ada masa sikit, priority kita pun beza. Everybody can accept it. Kan? Kalau saya kat rumah saya, kalau boleh semua saya nak teratur. Tiba-tiba cucu saya datang. Nak buat macam mana kan? Kipah lah. Saya kata, mesti sepah kan. Tetapi apakah saya biarkan benda tu bersepah aja? Ajaklah dia perkemas sama-sama contohnya. So benda-benda macam tu Kena tolerate ada lah. Kena Saya, tolerate saya nak cakap ideal itu pun kena adjust. Dia tak boleh ideal sampai bila pun dalam kita punya tik semua kita Dia buat. macam robot dah tu. Tak boleh. Kita ni manusia. Tapi kan bila tadi I nak petik balik bila YB sebut pasal wanita yang jadi manager rumah tangga ni kan, menguruskan rumah tangga ni, you as a pengurus. Ini sebenarnya kalau konteks organisasi kan. So YB kata tadi bila kita yang jadi manager, kita mengurus rumah tangga, tak semestinya kita yang buat. Ya. Kan? Tapi kalau sebenarnya kalau tengok dalam konteks organisasi ataupun kerja, orang manager dia punya tugas memang to delegate the task. That's it. Yang execute the task tu adalah Executive. Yeah. kan. So manager ni memang kerja dia delegate lah. Oversee lah. Dia oversee, dia monitor kan, and dia manage. So tapi itulah Tapi tu kalau sebab kita kat rumah, kita ada eksekutif kan? kita executive kita GrabFood dengan Foodpanda lah yang jadi executive Atau kita kita kan. punya home appliances. Rumah tangga kita. equipment kita. Tapi kan? yang tu kita kena sembang lebih sebab yang kat situ dia sentuh pasal dia akan cakap, viewer kita akan cakap, boleh lah kalau rumah tu banyak ada duit. duit. Kalau husband boleh provide semua tu. What if Macam mana tu YB? keadaan tu tak ada pada privilege tu tak ada. Kan? But I think it will be a very Long discussion lah. Tapi itu a Mungkin context satu topik lain lah. Betul lah. Bagaimana kita financially financially. dan juga bagaimana pengurusan akhirnya kita boleh menyediakan keperluan yang sesuai yang ataupun yang kata yang penting lah di rumah. Sebab tu jangan tengok orang lain, keutamaan orang lain mengurus rumah tangga sama dengan kita. Kan? Orang lain dia nak contohnya mesin basuh yang ada dryer contohnya kan. So kita pula fikir cukuplah dengan mesin basuh saja dah banyak membantu kita contoh. Ada orang tapi isu dia tentang apa? Tentang kita menguruskan cara kita menguruskan pakaian itu. Itu penting. Betul. Jadi isunya pengurusan pakaian daripada basuh sampai lipat ataupun sampai gantung. Kan? Jadi pengurusan. Ada orang suka minimalis, ada orang suka menyimpan tak apa-apa barang bertimpa-timpa kan. Sampai 5-6 almari pun tak cukup. Macam saya jugalah. Kan? So benda macam tu. So dia memang unik kalau kita bercakap tentang perkara ni lah. Betul. Okay Arda, I think before kita nak go to closing punya remarks kan. So, kita dah kat 1 jam kita bersembang pasal Sedar tak mitos sedar ni. wanita ideal ni kan, wanita ideal mitos atau reality ni kan. But I think kita dapatlah capture The idea. the idea kan. Cuma nak throw sikit dekat YB sebab YB adalah pemimpin kan. So adakah wanita dalam kepimpinan ni dibenarkan untuk tidak sempurna YB? Soalan dia kan. Are you allowed to be imperfect? Sebab you adalah leader in lens of public society. So are you allowed to be? Kalau kita diberi pilihan, pastilah kita nak jadi orang perfect. Betul. Kan? Tapi sesekali ada kesilapan-kesilapan yang kita buat kan. Jadi persoalannya orang luar selalu nak kita sempurna kan, tetapi dia tidak mendukung ataupun dia tidak menyokong kalau kita berlaku kesilapan itu kan. Kalau ada kesilapan itu dia tidak menyokong dalam konteks untuk memberi positive encouragement ya. Orang kata apa, satu
encouragement yang bagus. Dia selalu mengutuk aja. Kan? Kritikan yang tidak membina lah. Tapi kita pula, saya lah macam saya kan. Saya mengaku kadang ada kesilapan. Tetapi yang penting kita menyadari. Oh, kita tersilap. Tersilap. Dan it's okay kita mengaku kita tersilap. Kan? It's okay, I will improve. Kita kata saya akan perbaiki untuk perbetulkan. Saya ingat dalam pengalaman saya lah jadi EXCO, kadang-kadang kita nak buat kertas kerja. Kadang in fact saya berucap pun kan. Saya dah ready kan konon inilah paling terbaik. Kan? Tiba-tiba ditolak macam tu je kadang kita punya proposal kan. Dan kita faham. Oh faham. Tapi saya akan tanya balik. Kat mana yang saya perlu perbaiki. Kan? Kat mana saya perlu perbetulkan. Jadi jangan rasa bersalah. Jangan rasa menyalahkan diri. Kan? Sebab yang akhirnya yang perlu kita sayang adalah diri kita. Betul. Itu Ya, kita sebenarnya sayang first kan. priority kita kan. Jadi, tapi orang luar sana janganlah anggap kita semua mesti perfect. Jadi sebab tu saya selalu cakap kalau jadi wakil rakyat, saya tak ada magic pen. Tiba-tiba tak ada jadi ada. YB kami ni kekurangan ni semua. Besok dah ada. Tak ada. Tapi expectationnya begitu Expectation macam tu. Kenapa YB kan dah jadi ahli parlimen, takkan tak tak boleh boleh tolong? buat benda ni kan. YB kan ni, YB tu. Katalah itu legasi orang lain. Kita nak kena betul makan masa. Ataupun kita dah tak boleh betulkan. Memang dah tak boleh dah. Contohlah tanah tu dah dijual. Macam mana kita nak beli nak balik? balik? Boleh beli balik tapi kesan dia besar kepada kerajaan dan sebagainya. Contoh. Jadi jangan expect orang lain sempurna. Dan kita pula jangan sampai tak expect kita nak jadi sempurna. Faham tak? Faham. Maknanya kita jangan lantaklah itu aku. That's me lah kan. So itu aku. Tak nak itu berubah aku langsung. lah. Tak nak berubah. Tak boleh juga. Tak boleh juga. So expectation orang dengan tu kalau boleh kita levelkan. Balance kan. Akhirnya kita levelkan antara dua ni, barulah tenang hidup ni kita. kan. Betul. Itulah pandangan saya kan. Okay. Betul. Terima kasih YB. I think it's a good discussion. Sebenarnya setiap discussion kita ni I rasa macam kita buat bahagian 2 part 2 punya sebab it's a very interesting punya topik. And I rasa dia macam banyak lagi sebenarnya yang kita boleh dia boleh kupas lagi kan. Tapi saya nak, sebelum saya nak landing jugalah ni kan, saya bila dapat je topik yang anda semua bagi ni, dua-dua orang bagi ni, dia pun ni suka bagi saya topik susah-susah kan. Nampak mudah tetapi sebenarnya susah nak dikupas kan. Jadi saya boleh cakap macam ni lah ya. Wanita ni selalu diminta sempurna, tapi dia tidak disokong. Kan? Dia nak ni semua nak suruh kita buat. Tapi dia tidak disokong dengan something supaya akhir kita pun boleh jadi sempurna. Dia mudah cara lah. Dia minta aja tapi dia mudah cara. Itu pertama. Yang keduanya, wanita ni diminta jadi kuat. Daripada pagi sampai ke malam. Kan? Sampai daripada layan rumah tangga, semua-semua rumah anak-anak sampai ke suami. Kena kuat setiap masa. Kalau tak buat derhaka. Kalau ada buat gini dan sebagainya. Tapi dia tidak pernah melindungi hati kita, perasaan kita, ya, fizikal kita, kan tak pernah lindungi. Saya selalu marah dengan kadang-kadang kawan-kawan lah lelaki kan. Kalau dia kata kalau isteri dia, you know tak, my wife suka sangat beli benda-benda ni semua, pergi ke sana ke sini. Saya kata, it's okay. Ya. Kalau bagus dia beli benda ni sebab untuk you. Kan? Daripada dia beli benda mengarut-mengarut untuk orang lain. Kan? Maknanya you kena support. Kena lindungi apa cita rasa dia. Apa minat dia. Kan? Kena minat dia. You suka orang perempuan cantik. Kenapa you tak cantikkan bini you? You suka anak-anak you boleh berjaya dengan baik. Kenapa you tak lindungi anak-anak perempuan you dengan boleh dengan baik? Sebab tu saya marah kalau orang lelaki dia jenis yang condemn perempuan-perempuan. Dia tak fikir anak dia, isteri dia tu perempuan juga. So, maknanya kalau kita nak wanita kat luar tu kuat, jadi hebat dan sebagainya, kan? Maknanya you kena lindungi wanita-wanita yang ada di kalangan you supaya akhirnya expectation you kepada orang luar sama juga expectation you pada anak perempuan you ataupun isteri you atau ibu you. Kan? You kena expect tu. Sebab tu saya kata impact wanita ni besar. Dan yang ketiga, yang terakhirnya adalah kalau kita kata kita asyik bagi kerja je orang perempuan. Buat ni, buat tu, kau ni tak kena masak lah ini semua. Tapi kita tak bagi dia kuasa. Kan? Authority. Contoh macam ni. Kita nak rumah kita diuruskan dengan baik dan sebagainya. Tapi kita hanya bagi dia duit dapur untuk sediakan makanan
sekian-sekian. Hmm. Saya cakap ni maknanya janganlah terasa pula. Orang banyak duit, dia bagi banyak lah Yelah, patutnya. betul. Orang yang tak ada duit, bagilah seada banyak duit. Tetapi don't expect more lah. Ya, tanggungjawab dia, wanita itu adalah menyediakan apa yang ada di dalam hak dia. Tetapi cuba kita bayangkan kalau kita mengurus rumah tangga, kita sikit-sikit kita minta. Sikit-sikit kita minta. Kadang kita dapat, kadang kita tak dapat. Kan? Jadi, tapi expectation, tanggungjawab tu kita stress on. Nak kena buat ni, nak buat tu. Jadi, suami kena faham. Bagilah dia sikit kuasa. Yang, saya lain tau. Bapak saya dulu gaji, nak sebut. Dia dapat gaji 100% bagi pada mak saya. Sebab dia tak ada kat rumah. Dia masuk hutan. Dia pun tak tahu, dia kata hidup dia panjang ke. Tak, jadi dia empower my mother. Tapi dia kata, okay, dia nak tahu benda ni selesai, bayarkan bil sini semua, komitmen ini tu. Lepas tu anak belajar jangan sampai tak ada buku dan sebagainya. Dia bagi something like that. Lepas tu dia bagi kuasa tu kepada ibu saya untuk menentukan. Decision maker lah. Decision making. Saya itu ada penting. jugalah terbaca beberapa kisah yang orang share dekat thread kan. Thread lah sekarang ni YB kan. Macam dia suri rumah. Husband dia expect dia buat everything lah untuk anak. Maksudnya hantar anak sekolah, ambil anak, lepas tu kena sediakan makanan. Tapi duit tak bagi langsung. Tak boleh. Lepas tu dia expect anak tu cukup makan. Makanan ada atas meja. Tapi wife dia kerja ke? Wife dia suri rumah lah. Suri rumah lah. Macam apa yang dia bagi, contohlah sebulan dia bagi 200-300. Itulah semua benda kau kena buat kat situ. Wife dia kena macam pandai-pandai tu. uruskan Pandai-pandai lah macam tu. Itu kalau dalam aspek keuangan lah. Maknanya kadang-kadang bila tanggungjawab yang diberi tu memerlukan keuangan. So kita perlu empower sikit wanita kita. Tapi dalam konteks yang tak perlu keuangan. Contohlah ada, ayolah decide contohnya. Katalah perbincangan dalam keluarga dan sebagainya. Akhirnya isteri tu buat keputusan. Okay, kalau macam tu, I decide lah apa nak buat. Bila dia decide, kita kata, kenapa you decide ni? Dah kena marah-marah pula. Dia question balik. Kenapa nak rujuk tu? Itulah perlunya komunikasi. Jadi wanita juga, kalau untuk kata berlaku adil lah, when you want that power to be given, ataupun kuasa tu diberi pada anda juga kena pandai menguruskan kuasa ataupun tersebut. empower yang diberi, empowerment tu. Jangan kita rasa pula, aku dah dapat kuasa ni, aku lah nak belanja macam mana kan. Kena keep the trust lah. So kita trust, kita respect, we communicate kan. Sebab tu kalau kita ingat podcast kita yang lepas, saya cerita tentang jangan pandai-pandai. Kita kena jadi pandai. Betul. Apakah kita pernah jadi pandai? Saya kata rujukan saya 3 je. Cara kita fikir, cara kita bertindak, dengan bagaimana kita nak komunikasikan benda tu. Bila suami kita bagi kita kuasa untuk sesuatu, fikir baik-baik macam mana kita nak uruskan. Nak bertindak macam mana dengan keuangannya ataupun dalam mandat yang diberi. Dan akhirnya, how we going to communicate supaya semua orang puas hati. Itulah benda 3 perkara yang saya nak you all take away, insyaAllah. Tapi kan Ada sebelum kita closing kan, sebenarnya I rasa lah zaman sekarang ni dah jarang lelaki-lelaki yang ada that mindset yang macam tu. Sebab zaman sekarang ni wanita dah nampak lebih independent, especially kalau yang dah bekerja. Dan yang tak bekerja pun kadang-kadang diorang dah lebih terdedah, lebih educated sikit pasal dah lebih terdedah lah. Kalau nak dibandingkan dengan dulu lah, ada lagi kumpulan-kumpulan yang macam Ada sebutkan tadi tu, tapi mungkin very minor punya kumpulan lah, yang mana I think it's a good move kalau kita ada satu support system yang kita boleh educate wanita kita. Saya pernah buat satu satu talk show lah tentang duit wanita, duit isteri, duit suami, duit isteri. Ya kan? Sebab tadi kita boleh bincang yang tu kot nanti. Saya terpick up apa yang Wan Su cakap tadi lah. Ini kita nak landing, naik balik pula kan. Kita terpick up tentang yelah wanita tu independent, semua tu kan. Tetapi tanggungjawab tetap tanggungjawab. Yalah. Kan? Saya nak cakap benda tu. Maksudnya jangan kadang-kadang dia kadang-kadang dia tak nak bagi kita kuasa itu. Contoh, you kerja sebab I yang bagi. I give the permission. So it means that you lah settlekan pasal bil, pasal ni semua kan. So this is not good lah. Nantilah berbicara ni panjang. Nanti kita boleh kan? ulas tu dekat, kita kena fikirkan topik baru. Kita sediakan dia punya soalan-soalan. Tapi yang penting kita nak tengok respon lah kan. Respon daripada semua. Apa yang kita boleh simpulkan dengan discussion hari ni? Wanita ideal, mitos atau reality? Macam ni Manzul? So I think the first caption yang I try tu ni adalah wanita ideal ni memang orang nampak sempurna. Tapi sebenarnya tak sempurna. Cuma wanita ni dia kena, yang pertama dia kena berani jujur dengan diri sendiri. Betul. And
mitos atau reality tu, yang tu again very subjektif. Mm-mm. Mitos ni kita dah tahu macam mana, dan reality pun kita dah tahu macam Betul. mana. Kan? So episod sebelum ni kita pernah cakap pasal perempuan kena pandai semua. So wanita ideal pun sebenarnya you kena pandai assess lah mitos tu ataupun reality tu kat mana sebenarnya. Dan kena basically dalam kehidupan ni kena sentiasa ada boundaries. Kita tak boleh terlalu mengikut orang. Kita, dalam masa yang sama tak boleh terlalu mengikut hati sendiri kan. Dia macam kena balance lah. So apa-apa yang kita tengok, apa-apa yang orang expect daripada kita, kita know our limit. Dan cuba buat yang paling baik yang kita boleh buat lah. Cuma saya POV saya lah kan, akhirnya di akhir ni saya sebenarnya tak suka kita terlalu melabel-labelkan wanita macam wanita ideal, kau kena macam ni. Bagi saya kehidupan ni setiap manusia tu berbeza, dan cara pembawaan kita dalam kehidupan tu berbeza mengikut ujian masing-masing dan juga kebolehan masing-masing. So selagi mana kita tidak keluar daripada apa yang baik, apa yang disuruh kan oleh Allah lah, dari segi agama lah, ataupun tidak melampaui batas, itu sebenarnya dah bagus, dah cukup sebagai manusia. So macam kita pun sebagai wanita kurang-kurangkan untuk put too much expectation on yourself. Belajar menerima kelemahan macam Wan Zul kata tadi, tapi at the same time kita cuba menjadi yang terbaik dengan rujukan-rujukan yang relevan dan logik untuk diterimakan. Betul. Okay, Ada. I think last sekali before kita close maybe. Macam biasalah rapid fire question. Ada, okay. Ada. Sikit lah, Wan Zul bagi sikit. Hari ni tak ada. Kita bagi sikit Itu je. Wan Zul punya favourite segment. Untuk konteks kita wanita ideal dengan KYB. Wanita ideal perkahwinan sama dengan kejayaan. Atau tidak? Oh, kalau dah kahwin berjaya lah. Setuju atau tidak? Tak. Cantik itu wajib, ya atau tidak? Oh, tidak. Okey, last sekali. Berjaya atau keluarga? Dua-dua. Boleh tak? Boleh. Boleh lah. Setuju. Okey lah, sebab dia jawapan tak wanita ideal lah, dia tak boleh. Okay, thank you so itu much. sahaja. Terima kasih YB atas sama. perkongsian hari ni. InsyaAllah kalau lepas ni kita harap YB tak jemu lah, dan jadi kita punya tamu. Tapi saya tamu. harap cara saya memperjelaskan benda ni ada tak sedikit orang kata buka minda kita Of course, kan of tentang course. perubahan-perubahan yang kita kena buat lah. Dan tu kita minta kita punya viewer komen. Setiap kali diorang tengok kita punya podcast ni, tolong hantar komen supaya kita tahu feedback daripada viewer kita, sama ada you all nak komen Wan Zul ke, nak komen Arga ke, nak komen YB punya input ke, kita open. Dan kena ingat kita tidak sempurna. Kita tidak sempurna. Okay, terima kasih YB. Terima kasih. Jumpa lagi insyaAllah. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.